Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Cabin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali sama aku The Fishing. So sekarang pagi-pagi ni aku menuju ke Jeram, geng. Ni jalan menuju ke Jeram, jalan dalam lah. So aku dah bawa jala. Geng. Aku nak jala udang lagi hari ni. Geng, kita dah sampai. Inilah port je, geng. Dekat je. Inilah port dia. So kita dah sampai. Ini kawasan tapak-tapak berkemah, geng. Ni kawasan tapak berkemah. Aku tak pastilah kawasan persendirian ke. Kita dah sampai. Alhamdulillah. Geng, kita dah sampai Pantai Jeram. Ni tapak kawasan berkelah, geng. So hari ni hari biasa. Tak ada lah orang berkelah hari ni. Hari biasa tak ada lah orang berkelah. Ni apa ni? Ada lah barang dah tinggal ni. Ke Pantai Jeram. So kita cubalah, geng. Kita jalan lebih kurang. Kita nak cari udang je, geng. Cari udang, nak ikan. Kita buat lauk lah untuk hujung minggu. So ni tapak dia. Ni tapak dia, geng. Tapak berkemah ni sebenarnya. So kalau biasa hari minggu, kalau korang nak parking, dicas RM2. Kalau nak berkemah kawasan-kawasan ni pun boleh juga, geng. Sambil berjala ke, santai-santai anak bini kan, ayah sunset ke kan. Nak main-main apa, share banyak ni. Budak-budak suka ni main-main share-share ni kan. Sini banyak kerang, geng. Kerang. Nak kutip kerang boleh kat sini, geng. Nak kutip kerang. Sebab depan ni memang kawasan cek kerang, geng. Pantai Jeram ni, Pantai Remis banyak kerang. Pokok-pokok pun ada, geng. Berteduh lah sini. Pokok-pokok pun ada, banyak pokok sini. Berbanding yang kawasan Jeram sana, Pantai Remis sana, dia berbatu-batu kan. Ni ada pokok-pokok lah. Cantik lah nak kemah ke apa ke. Okay, geng. Kita guna jala, geng. Jala udang. Harapannya ada udang. Sebab air dalam pasang ni, air sekarang, air dalam nak mati. Nak nyorong mati. Kalau nak mancing memang sedap lah. Tapi hari ni aku nak berjala je. Cari lauk udang kan. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, geng, seko. Ada udang dah, geng. Ada udang dah, geng, seko. Ada udang. Ada udang. Dengan anak ikan senangin. Tu dia anak ikan senangin. Kita release balik, geng. Bye-bye. Tu dia seko. Comel. Okay, geng, cuba lagi. Depan ni selut, geng. Aku nak lihat depan lagi. Rahim.
Oh, ada udang, ada udang. Alhamdulillah. Ada udang, geng. Ada udang, geng. Alhamdulillah rezeki. Ha, kita tengok udang dia. Ni. Udang, baby senangin. Baby senangin banyak. Tak ada kucing pula ni. Senangin terlepas, kan? Kecil sangat. Kalau besar kita ambil. Tu kan, baby senangin. Baby senangin. Lepas balik. Udang kita ambil. Udang kita tapau, geng. Udang kita tapau. Nampak ada lagi tadi. Kat mana dia? Macam aku lagi. Ya, ada 2 ekor. Alhamdulillah. Tu dia. 2 ekor, geng. Kita cuba lagi, geng. Udang dah naik. Tu apa? Tu ikan. Ikan, geng. Tak ada udang. Ikan, geng. Ikan senangin. Baby senangin. Miau. Kejap, kejap. Pakcik cari ikan, Ada ikan pakcik pagi tau. Kamu dah lapar. Breakfast, kan? Tak ada lagi, belum. Oh, tu udang, tu udang. Itu udang, geng. Itu udang. Oh, pasal. Ya, ni senangin. Ada senangin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ambil tu. Alhamdulillah. Ha, makan. Senangin. Tu dia udang lagi. Alhamdulillah. Kejap, pakcik cari lagi. Tunggu. Tu kecil tu. Tu kecil dia tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada udang. Makan udang ke? Nak udang, Ana? Oh, makan udang. Oh, tak nak. Tak nak udang. Tak nak udang. Tak nak udang. Ada seekor, geng. Kita main kat sini-sini je. Tak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Ada seekor ni. Alhamdulillah. Ada seekor udang, geng. Lama-lama penuh lah, geng. Ada 2 ekor. Tu dia. Dia tak makan udang. Banyak banyak ekor, geng. Ada 4 ekor. Geng. Ini kecil-kecil.
kecil kita tapau lah geng. Buat cucu udang kan. Buat cucu udang mantap ni geng. Udang dah masuk. Udang dah masuk. Oh, ada lagi. Ada lagi geng. Ada udang. Tak ada, belum dapat lagi ikan. Seko. Ana, nah. Ana. Alhamdulillah rezeki dia. Selut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seko. Ada seko. Cik. Lepas balik lah. Cik yang tak ada. Tak ada udang. Kecil-kecil. Lepas balik. Inilah. Him. Tu udang. Oh, dia lompat keluar. Ada seko. Boleh ambil lah. Boleh ambil lah geng. Ada dua. Ni udang. Ada dua. Ada dua, ada tiga, ada empat. Ada 4 ekor. 3. Ni lagi seekor. 4, ada 4 ekor geng. Udang. Alhamdulillah. Temukan. Hib. Udang. Ada cekul udang lah tu. Ikan. Ya, sini ikan. Ya, ikan. Ikan besar. Ni. Ni ikan belanak. Kita sedekah ikan ni dekat kucing yang. Ya Allah, murahkan rezeki kucing aku. Dekah ikan ni kat dia. Makan. Boleh. Ikan belanak. Ambil. Nah, ambil. Dia takut lagi nak ambil tu. Ikannya besar. Mak tu. Ada. Dia hanya nak ikan je, kucing ni. Dia nak ikan kecil-kecil. Tu dia. Yang ni. Ikan kasai. Kasai dia ambil geng. Jom kita lagi. Udang dah naik. Ikan pun dah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke? Ada. Ada geng. Ada seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udang.
Ada udang. Tak besar tapi ada. Alhamdulillah. Ni yo, sini yo. Ada ikan lagi. Sini. Ni aku geng komplot hari ni dengan ikan. Nganyau je ni. Nganyau. Ni ada ikan lagi. Ikan kamu ni. Ni. Nah. Nah. Ambil. Alhamdulillah. Makan. Rezeki hari Jumaat. Ada ekor ke? Oh, ada 3 ekor lagi. Ada 3 ekor udang. Ada 3 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Udang. Mari. Oh, tak ada. Ikan gelama. Gelama, geng. Ada gelama. Gelama, geng. Gelama. Dia nak ikan bilis ni. Ikan bilis ni sedap. Nah, ikan bilis. Laju dah habis. Tu. Kejap dah habis. Sedap, ikan fresh sedap, geng. Tengok tu. Kenyang nak makan ikan. Ni udang saiz baiknya. Dia. Benar mak, geng. Ada kasai. Nah, kasai. Ambil. Nak kita ambil tu dia. Jadilah buat lauk kan. Goreng-goreng. Udang. Ada udang. Tak besar tapi ada. Alhamdulillah. Kecil lepas balik lah. Kecil lepas balik. Tu dia ada seekor. Okay, geng, air dah penuh. Tapi kita nak balik, geng. So macam aku cakap tadi, aku ambil masa lebih kurang sejam lah jala, tak lama. So kita nak cari lauk je, geng. Tak santai je pagi ni. So tak plan pun tadi aku nak berjala. So ada sikit hasil kan. Ada belanak sikit, ada udang sikit. Jom tengok hasil. Kita kemar jala lah tadi. Ada hasil tak ini, geng. Ada belanak. Bolehlah buat goreng-goreng kan. Tak besar beranak dia, kecil-kecil. Ni udang dia, geng. Nampak udang ni. Tu dia. Ada sikit, geng. Tu dia. Ada sikit, geng. Tu. Nanti kita buat goreng-goreng ke, buat sambal tumis udang ke, padu kat ni, geng. Padu kat, geng. Alhamdulillah. Okay, geng, semoga kita bertemu lagi kembali
pada next episode insyaAllah. Tak tahulah kita macam mana. Okay, terima kasih kerana menonton geng. Assalamualaikum, bye bye.